Ya, memang banyak berpendapat begitu. Lebih-lebih lagi selepas DAP dapat telur ataupun kosong di PRN Sabah baru-baru ini. Yang menunjukkan China di bandar menolak DAP. Maka DAP begitu cemas sekali, lantas mereka membuat berbagai-bagai kenyataan, antara lain memberi tempoh 6 bulan kepada PMX Anwar menunjukkan tindakan-tindakan transformasinya yang pada rekasnya yang boleh menguntungkan kaum Tionghoa, terutamanya pengikut DAP. Jadi sebab itulah Anwar bertindak pantas. Tak sampai 6 bulan pun dia telah menyusun kabinet, dan kesempatan menyusun kabinet itu dia telah mengambil kesempatan untuk memberi keceriaan kepada DAP. Jadi jika ada lagi perkara lain, transformasi ke reformasi yang patut Anwar lakukan, tetapi cukuplah buat sementara waktu ini apabila DAP menguasai Kementerian Wilayah Persekutuan pertama kali dalam sejarah dan juga mengekalkan Kementerian Kerajaan Tempatan. Jadi maka DAP nampaknya tak berpeluh sangatlah untuk mencapai matlamat dan cita-cita mereka.